Aku ingat marble ni untuk rumah orang kaya je. Rupanya rumah Marhen pun boleh nampak mewah. Sejujurnya meja makan marble nampak mewah, tapi jenis mampu milik yang orang biasa pun boleh miliki. Sejak set meja ni masuk rumah, perkara paling ketara bukan sekadar ada meja baru, tapi suasana rumah terus berubah. Ruang yang dulu nampak biasa, tiba-tiba ada karakter. Ada rasa kemas, ada rasa tenang, dan paling pelik, ada rasa mewah yang tak dibuat-buat. Menariknya, bila meja marble ni diletakkan di dapur, kesan dia sama seperti bila diletakkan di ruang makan. Inilah persamaan yang buat aku betul-betul sedar. Marble ada bahasa visual dia sendiri. Di ruang makan jadi simbol keteraturan. Dia buat pinggan mangkuk nampak lebih tersusun, hidangan nampak lebih menyelerakan, dan orang yang duduk sekeliling meja pun automatik duduk lebih lama. Bukan sebab lapar semata, tapi sebab suasana dia buat kita rasa selesa untuk bersembang, ketawa dan lepaskan penat. Walaupun fungsinya lebih kepada nampak ciri-ciri gaya hidup mewah, namun rupa dia masih sebuah meja makan bersih, cerah dan lapang. Macam ruang makan pameran, tapi hakikatnya mampu milik. Persamaan paling kuat antara ruang makan ala mewah ni bila ada meja marble ni, nampak rasa terjaga. Ruang nampak lebih terurus, walaupun hakikatnya rumah tak berubah apa-apa. Tak tukar lantai, tak pecah dinding, tak renovate. Cuma satu set meja. Tapi kesannya menjalar ke seluruh ruang. Bila meja nampak cantik, kita automatik lebih rajin lap. Bila ruang nampak kemas, kita automatik lebih sayang nak sepahkan atas meja. Dari situ, seluruh rumah ikut naik standard sekali. Letak hidangan besar di ruang makan. Selesa. Kerusi yang datang bersama pula melengkapkan pengalaman tu. Duduk makan, duduk sembang, duduk teman orang makan, semuanya berlaku di titik yang sama. Dan disitulah persamaan sebenar dia. Meja ni bukan sekadar perabot, tapi pusat aktiviti, pusat emosi, pusat pertemuan. Yang buat aku paling suka, meja marble ala mewah ni ada kelebihan yang jarang orang sebut. Dia buat rumah rasa naik kelas tanpa buat tuan rumah rasa tertekan. Tak ada rasa kena jaga macam museum. Tak ada rasa takut guna. Ia masih meja harian. Masih tempat tumpah air, jatuh nasi dan kerja seharian. Tapi dalam masa sama, dia beri kepuasan visual yang biasanya hanya kita lihat di rumah orang ada-ada. Sama ada kau letak di ruang makan atau di dapur, orang yang masuk rumah akan rasa perkara yang sama. Rumah ni tenang, bersih dan teratur. Orang yang tinggal pula akan rasa perkara yang sama. Rumah ni selesa, menyenangkan dan buat kita suka duduk lama. Itulah persamaan yang paling mahal nilainya. Bukan marble, bukan saiz, tapi rasa yang dia cipta setiap hari. Kalau kau jenis yang selalu terfikir, aku nak rumah nampak cantik tapi aku bukan orang kaya, meja marble ni memang berada di tengah-tengah impian tu. Dia bukan untuk menunjuk tapi untuk dinikmati. Segera check out sekarang dan bawa masuk meja marble ni sebagai pusat baru rumah kau.